Julaibib ni seorang sahabat Nabi yang mana dekat satu Madinah tu tak ada siapa pun yang terima dia melainkan Nabi. Julaibib ni rupa dia hodoh, dia pendek, kulit dia hitam, dia tak ada harta, dia miskin, dia tak ada family, dia tak ada suku kaum dan tak ada apa-apa. Dan orang Arab selalu panggil dia ni lelaki terbuang. Kalau Julaibib lalu, budak-budak akan lari. Kalau dia pergi duduk dekat masjid, orang akan pindah tempat, duduk tempat lain. Dan dia ni takkan dijemput ke mana-mana majlis. Orang akan pulaukan, disisihkan habis-habis. Tapi Nabi sayang dengan si Julaibib ni. Walaupun Julaibib punya rupa macam tu, hati dia ni macam belian. Sebab setiap hari Julaibib ni dia akan pergi masjid awal, dia akan kemas, dia akan sapu, dia akan bersihkan sejadah apa semua, dan dia akan duduk belakang sekali. Ceramah, khutbah, apa yang Nabi sampaikan semua dia akan dengar sampai habis. Dan dia tak pernah punting. Jadi Nabi memang sayang lah dengan si Julaibib ni. And one day Nabi tanya dekat Julaibib, Julaibib, kau ni tak nak kahwin ke? Lepas tu Julaibib ni dia senyum, and then dia tergelak sikit. Lepas tu dia jawab balik dekat Nabi. Dia cakap, siapa nak kahwin dengan aku? Aku ni miskin, rupa tak ada, orang semua pulaukan aku. Lepas tu Nabi cakap lah dengan si Julaibib. Nabi pegang bahu dia, Nabi cakap, Julaibib, esok kau pergi jumpa si Polan ni, kau cakap aku yang suruh. Lepas tu Julaibib pun dia diam lah, dia dengar dan dia buat lah apa yang Nabi yang suruh. Sebab Nabi yang suruh kan. Kemudian esoknya dia pun kemas-kemas baju dia apa semua, handsome sikit. Dia pun pergilah jumpa si Polan yang Nabi suruh tu. Dan Nabi pun ikut sekali. Jumpa mula-mula bapak budak perempuan tu dia ingatkan Nabi yang nak nikah dengan anak dia. Dia terimalah, dia setuju. Tapi lepas Nabi cakap nikahkan untuk Julaibib, bapak dia marah, bapak dia mengamuk. Bapak dia cakap, untuk kau Julaibib nak kahwin dengan anak aku. So lepas tu dia macam menolak lah. Sebab Julaibib ni rupa tak ada harta, tak ada suku kaum, tak ada. Jadi bapak dia macam risau. Sebab anak dia lawa, dia pun memang orang yang ada status kan. Jadi bapak dia risau. Tapi anak dia dengar je apa yang dia orang bincangkan dekat depan. Anak dia dekat dalam bilik. Anak dia pun lepas dengar, dia keluar daripada bilik, dia pergi jumpa bapak dia. Dia cakap, bapak, kau nak tolak apa yang Nabi suruh ke? Kau nak tolak permintaan Nabi? Nabi yang suruh kahwin dengan Julaibib ni maksudnya adalah hikmah dia. Kalau Nabi yang suruh, aku terima, aku redha, aku nak kahwin dengan Julaibib. Lepas tu dia tengok Julaibib, dia malu, dia pun lagi masuk dalam bilik. Lepas anak dia cakap macam tu, mak dengan bapak dia setujulah. Dia orang pun redha nak nikahkan Julaibib dengan anak dia orang. Apa lagi malam tu jugalah Julaibib nikah. So first time dalam hidup Julaibib ni ada momen yang indah macam ni. Ada momen yang happy. Dia ada isteri, dia ada pak mentua, mak mentua, dia ada family. Dia happy sebab sebelum ni dia tak ada siapa-siapa. Tak lama lepas Julaibib kahwin tu ada satu peperangan kecil dekat Madinah. Tak silap Du Al-Khalasah atau Ghazwah Al-Qurat. Julaibib pun join lah perang tu dengan Nabi. Julaibib join, dia pergi perang apa semua, dia jumpa 7 orang dan secara bersendirian ditumbangkan ke 7 orang tu. Tapi ada satu orang ke-8 daripada belakang tikam dia. Jadi tumbanglah Julaibib dekat medan perang tu. Lepas habis pertempuran, Nabi macam biasa akan tanya dengan para sahabat semua, berapa ramai daripada kita yang tumbang, yang syahid. Dan sahabat pun sebut satu persatu nama. Nabi rasa macam ada something yang kurang. Nabi tanyalah kan, mana Julaibib? Lepas tu Nabi jumpa sekujur tubuh badan Julaibib terbaring tanpa nyawa dekat padang pasir. Nabi pun terus pergi peluk Julaibib. Nabi nangis. Kemudian Nabi cakap, dia telah menewaskan 7 orang dan mereka menewaskan dia. Dia ni sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada dia. Kemudian Nabi angkat Julaibib, Nabi peluk, Nabi tak letak bawah langsung. Nabi sendiri yang kafankan Julaibib, guna Nabi punya kain lah, Nabi punya jubah, Nabi sendiri yang kafankan dia. Nabi sendiri yang masukkan Julaibib dalam liang lahat. Nabi sendiri yang turun dalam tu. Lepas tu Nabi berdoa panjang untuk Julaibib sambil nangis-nangis, sedih sangat sebab Nabi memang sayang dekat Julaibib. Sahabat semua pun terkejut. Sahabat cakap, kami tak pernah tengok Rasulullah buat macam ni untuk sesiapa pun. Ya memang betul, selalunya Nabi akan suruh sahabat yang pergi uruskan sahabat-sahabat lain yang syahid tu. Tapi kali ni untuk Julaibib, Nabi sendiri yang buat. And then Nabi nak tunjuk dekat kita lah, Allah tak pandang rupa, tak pandang harta, status semua Allah tak pandang. Jangan layan orang berdasarkan macam mana background dia, macam mana rupa dia. Jangan layan macam tu. Nabi nak ajar kita tengok hati orang. Nabi sendiri ni guys, Nabi sendiri macam tu. Ni kan pula kita, siapalah kita kan. So sampai sini je lah kisah hari ni. Jumpa lagi. Bye bye.